kita bersama. Apa nama awak? Naila. Naila. Okey. Awak berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. Okey. Yang pertama, awak suka berlari ke, melompat ke, main sukan? Sukan apa yang awak paling suka? Badminton. Biasa awak main dengan kawan-kawan lah. Dengan abang dan adik main. Kalau awak pandai naik basikal tak? Basikal dua roda. Dua roda. Tak. Empat roda. Main kat mana? Tempat lain. Okey, seterusnya awak suka lompat tali tak? Apa? Okey, kalau waktu rehat biasa awak main apa? Main bola. Okey. Lepas tu ada tak macam aktiviti yang awak rasa susah nak buat? Melukis. Warna? Warna tu tak? Biasa menang lah kalau bertanding dengan warna. Nampaknya. Okey. Awak ada tak mata pelajaran yang awak suka? Kalau cikgu bagi main teka-teki ataupun puzzle, awak biasa mula macam mana? Saya fikir tak tahu. Okey, kalau cikgu terangkan sesuatu kan, awak buat apa kalau awak nak macam lagi faham? Saya baca balik. Baca balik. Tapi kalau ramai-ramai tu siapa kawan baik? Farisha. Kenapa awak suka berkawan dengan Farisha? Sebab dia baik. Apa yang buat awak rasa suka? Kerana saya Kalau gelap masih dia bukan ayah saya. Kalau gelap awak rasa? Kalau awak marah? Saya duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang. Ni awak suka belajar seorang-seorang ke awak suka belajar dalam kumpulan? Dalam kumpulan. Sebab? Sebab nanti boleh pergi sama-sama. Boleh tak awak cerita satu cerita yang awak tolong kawan awak? Kawan saya pandai bahasa macam kalau saya tolong dia. Lepas tu? Hari ni kita bersama Puan Nadia. Okey, Puan Nadia. Okey, soalan yang pertama untuk Naila. Pada umur berapa Naila mula berjalan, berlari atau menulis? Dia mula berjalan pada umur 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Dia mula pandai pegang pensel setahun 5 gitu. Dia dah pandai cunting-cunting lah. Memang dia suka. Ya, tadi pun dia suka nak tulis. Dia suka nak melukis, dia suka nak menulis. Jawab soalan. Okey, kalau seterusnya dia lebih suka aktiviti luar ke dia suka aktiviti dalam rumah? Dua-dua. Balance. Ya. Okey. Seterusnya, pernah ke Puan perasan ada masalah dalam macam tulisan tangan dia ke ataupun macam keseimbangan dia? Setakat ni tak ada. Dia okey lah, tulisan dia semua okey. Setakat ni memang okey. Jadi saya pun tengok tulisan dia memang cantik. Okey, seterusnya. Macam mana kalau dia nak jawab soalan susah, macam buat kerja sekolah yang susah-susah ke, macam mana cara dia buat? Mula dia akan cuba rujuk dulu. Tak dapat dia tanya dengan mak dia, saya. Kalau mak dia pun tak dapat, kita sama-sama rujuk Google. Faham? Okey, seterusnya. Adakah dia selalu bertanya banyak soalan atau ingin tahu tentang perkara yang baru? Dia sentiasa rasa ingin tahu. Dia nampak benda sesuatu tu macam baru untuk dia akan kerap bertanya. Bagus. Okay, seterusnya berapa lama dia boleh fokus untuk satu aktiviti tu? Macam contohnya baca buku lah.
tak lebih setengah jam lah. Tak habis setengah jam. Okay. Tengok pada mood dia juga. Okay, seterusnya macam mana reaksi dia kalau dia kena hadap satu cabaran tu? Dia cuba tahan marah. Dia cuba tahan. Kalau rasa nak marah nanti dia cuba tahan. Dia lari. Dia okay. Memang cara dia macam tu. Okay, seterusnya soalan seterusnya, macam mana hubungan dia dengan adik-beradik ataupun rakan-rakan lah? Dengan kawan-kawan semua dia okey. Dengan adik-beradik okey. Cuma kadang-kadang ada salah faham sikit lah. Sebab dia seorang perempuan. Faham. Jadi lain sikit. Okay. Adakah dia yakin untuk cuba perkara baru? Ataupun dia ragu-ragu? Dia yakin. Dia yakin. Dia selalu nak mencuba. Dia selalu nak mencuba. Ada contoh? Contohnya macam mana nak cakap tentang macam kita cabar dia untuk pergi beli barang sesuatu, kita sudah bayar sendiri. Dia suka. Dia pergi. Nanti dia kira sendiri berapa harga dia. Cuba kira sendiri nanti dia beritahu lah. Okay. Dan seterusnya soalan terakhir. Bagaimanakah Puan sebagai ibu membimbing dia bila dia sedih ataupun kecewa? Cuba deep in talk dengan dia. Cuba deep talk dengan dia lah. Suruh dia terangkan apa yang dia sedih, apa yang dia rasa dia nak luahkan. Nanti kita cuba counter balik lah, kita nasihat, kita cuba jadi kawan dia. Okay, betul. Okay, baiklah tu saja. Terima kasih. Sama.